Ibnu Katsir ni masyhur dengan tafsir dia. Tafsir Ibnu Katsir masyhur. Tapi ada satu lagi kitab. Kalau tuan-tuan minat mengkaji, nak baca sejarah, Ibnu Katsir tulis sebuah kitab nama dia Al-Bidayatu wan Nihayah. Al-Bidayatu wan Nihayah. Besar kitab ni. Besar. Kalau beli mari gini, penuh mari. Nak baca bila? Bacalah. Nah. Jadi Al-Bidayah wan Nihayah, dia sebut daripada permulaan dunia sampai ke akhir dunia. Berdasarkan pada riwayat-riwayat Al-Quran, hadis, asar, dan juga cerita-cerita kitab-kitab sejarah. Menarik Ibnu Katsir. Hari ni anda tengok pemuda-pemuda Islam daripada syarikat yang sama dengan buku ni, syarikat ni, dia telah keluarkan siri-siri. Dia ambil daripada Ibnu Katsir cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh. Jadi kita ni kalau tengok pesan ni pakai tak buka dah kita Allah. Tapi kalau tengok pesan ni, nah, kecil-kecil cerita Nabi Adam. Orang panggil berani buka. Tidak begitu ni? Berani buka. Kalau hak besar, tengok bakal lemah semangat dah. Allah, 20 jilid. Mati hidup klik tak habis baca. Tapi kalau tengok kecil, orang panggil berani buka dah. Berani buka.